Adakah wanita yang diceraikan layak untuk mewarisi harta pusaka bekas suaminya? Soalan ni menarik sebab dia ada dua jawapan. Pertamanya, sekiranya masih lagi dalam tempoh iddah, maka wanita ini layak mewarisi harta pusaka suaminya tu. Okey, dalam tempoh iddah ni kita masih lagi panggil suami lah. Okey, sekiranya suami tu ada anak, maka isi isteri akan dapat 1/8. Kalau tiada anak, kalau si suami tiada anak, isteri ni akan dapat 1/4. Okey, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, sekiranya telah berlalu tempoh iddah, dah habis dah iddah, maka si isteri ni dia tidak lagi layak untuk mewarisi harta pusaka bekas suaminya itu. Dah tak ada ikatan pernikahan, di mana kita tahu bahawasanya antara sebab yang melayakkan kita mewarisi adalah kerana ikatan pernikahan. Habis tu nak buat macam mana? Si isteri ni dah mungkin dia kerja sama-sama dulu, dia kumpul harta sama-sama, kemudian ada berlaku masalah, dia bercerai. Nak buat macam mana kan? Adakah langsung dia tak layak, jadi tak adil lah bagi dia? Maka si isteri ni boleh ke mahkamah untuk menuntut hak sepencarian. Dia boleh tuntut hak sepencarian dia. Dia tak dapat harta pusaka, dia tak dapat faraid, tetapi dia dapat insya-Allah lah harta sepencarian. Berapa kadarnya itu akan ditentukan oleh mahkamah. Boleh naik mahkamah, boleh pasang lawyer untuk menuntut hak harta sepencarian. Wallahu a'lam.